yakni yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Berkata tuan pengarang kitab, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, manfaat kepada kita melalui ilmu beliau, amin. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya Allah Ta'ala. Dan ini sehabis-habis bodoh. Dah cerita apa ni? Mari-mari habis bodoh tu ni. Jadi lanjutan daripada bulan lepas kita cerita tentang, kita dah habiskan 3 perkara. 3 perkara yang menyebabkan kita, menegah, melarang kita daripada bertaubat. Iaitu dia panggil israr. Apa maksud israr? Iaitu tetap mengerjakan maksiat. Mana berterusan di atas maksiat, tak nak bertaubat. Itu panggil israr. Berterusan di atas maksiat. Dia tangguh, dia delay untuk bertaubat. Maka bulan lepas kita telah baca ada 5 perkara sebab bagi israr tadi tu. Sebab bagi kita nak relax, tak nak bertaubat dengan segera tu ada 5 perkara. Saya simpulkan secara ringkas. Pertamanya, kerana seksa Allah Ta'ala itu juga dia delay. Delay dengan makna bukan tunai. Dia bertangguh. Maknanya bukan dunia ni, akhirat nanti. Dan ghaliknya manusia ni bila benda bertangguh, dia buat relax dulu. Kan? Kalau benda bertangguh, dia kata tak apalah, lambat lagi, tunggulah, nanti pencen lah, nanti tua lah, nanti uban lah. Itu pertama, sebab israr. Yang kedua sebab israr, suka meninggalkan kesedapan dan keinginan. Maksiat ni sedap, manis, lazat. Payah nak tinggal benda sedap ni. Jadi benda sedap yang dia duk ulang-ulang tu, jadi payah, suka dia nak tinggalkan. Itu menyebabkan jadi israr. Tetap di atas maksiat. Ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa akan datang. Dia delay lah. Sikap delay dia ni. Masa akan datang nanti aku bertaubat lah. Dah pencen nanti bertaubat lah. Tengok-tengok dah pencen. Kan? Terlibat dengan dosa lain pula. Dia kata tak apalah, nanti uban banyak sikit di janggut, di rambut. Kan? Terlibat hal lain pula. Dan malam ni yang keempat, kenapa jadi israr? Kata Hasan Basri, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak akan tinggal dosa besar kalau kita banyak bertaubat. Taubat dan istighfar. Makna kalau kita istighfar, kita bertaubat, dosa besar tidak tinggal dosa besar. Wala saghirata ma'al israr. Kalau kita berulang-ulang tetap di atas maksiat kita ni, kita berterusan tanpa taubat, tidak ada saghirata. Makna dosa kecil pun dia tidak akan tinggal dosa kecil, malah dosa kecil dia akan merebak jadi dosa besar. Kalau kita dah ulang-ulang, kita dah kata tak apa, dosa kecil je, tapi dah ulang-ulang, dosa kecil pun akan merebak jadi dosa besar. Dan yang keempat malam ni, kenapa kita israr ni, dia kata bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, yakni kemaafannya Allah Ta'ala. Dan ini sehabis-habis bodoh. Maknanya dia duk pujuk diri dia. Dia kata tak apalah, buat dosa, buat maksiat pun. Kenapa? Rahmat Allah itu luas, kan? Nikmat Allah itu besar. Keampunan Allah itu sangat meliputi sekalian hamba-Nya. Dia terlalu mengharap kepada apa? Kemurahan dan kemaafan Allah Ta'ala. Betul dari satu segi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Tetapi kena diselitkan, diiringi dengan apa? Amalan yang menarik rahmat Allah Ta'ala. Tak cukup hanya sekadar harap saja. Orang mukmin ni kena ada 2 sayap. Sayap harap dan sayap takut pada Allah Ta'ala. Seperti mana burung tak boleh terbang hanya 1 sayap, demikian juga kita tak boleh terbang, ruh kita tak boleh pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 1 sayap
Saya apa? Saya harap saja, duk harap saja. Harap. Tak ada amalan pun. Tak ada takut pun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada takut, menyebabkan dosa-dosa yang menimpa dia tu dianggap seperti nyamuk ataupun lalat. Jadi halau macam tu je dosa. Pergi. Tapi orang mukmin, dosa-dosa maksiat tu dianggap seperti mana gunung yang hampir menimpa, menghempak tubuh dia. Kita cek kita hari ni macam mana. Kalau dosa-dosa kita tu kita anggap remeh, temeh, tak ada usaha nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita masih belum orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Maka Tuan Pengarang kita kata, dan ini sehabis-habis bodoh. Dia ambil bodoh tu bukan itu, dah ada dalam hadis lepas ni. Kerana harap ia orang yang Isra tadi akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Dan yang demikian itu tiada biasa. Jalan ni jalan luar biasa. Seperti tiada biasa belayar perahu pada daratan. Jadi jalan hanya mengharap pada Allah Ta'ala tanpa disertai dengan mujahadah, tanpa disertai dengan usaha, tanpa disertai dengan amalan ketaatan. Ini jalan luar biasa. Seperti mana kapal laut yang belayar di atas daratan, yang mana asal tempatnya dalam lautan, itu juga jalan ghair ma'mul dipanggil, luar biasa. Jadi orang yang hanya mengharap pada rahmat Allah Ta'ala tanpa disertai dengan ketaatan amalan kebaikan, dia melalui jalan yang tiada biasa, seperti tiada biasa belayar perahu pada daratan. Maka sabda Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a hawa nafsahu wa tamanna 'ala Allah al-amaniyu. Hadis rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi dan Ibnu Majah wal Hakim daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Apa kandungan hadis itu berbunyi? Artinya bermula orang yang berakal itu. Al-kayyisu makna orang berakal, cerdik pandai. Ukuran cerdik pandai bagi Rasulullah SAW ni bukan siapa-siapa, bukan letak pada jawatan yang tinggi, tapi orang yang berakal, mereka yang menghisap dan menghinakan ia dan mengerasi, yakni memaksa ia, diri dia akan dirinya. Dalam Quran dia kata artinya menjadikan ia, orang yang cerdik tadi, akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Maknanya dana nafsu ni orang yang kontrol nafsu dia, orang yang tekan nafsu dia. Mata dia nak tengok ke arah maksiat, dia tekan, kontrol, jangan tengok. Telinga dia menggerakkan diri ke arah nak dengar umpatan orang sangka buruk pada orang, dia kontrol, tekan diri dia. Dan kias kepada benda ini, dia mujahadah, lawan diri dia, dia menghina diri dia, mengerasi akan dirinya, yakni menjadikan akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Dia tak ikut hawa nafsu, dia ikut Tuhan. Itu maksud orang cerdik. Ini ukuran orang cerdik. Tak habis lagi tu. Wal ajizu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut, dan sambungannya, dan beramal ia orang cerdik tadi bagi barang yang kemudian daripada mati. Dia membuat persiapan amalan untuk menghadapi amalan yang dia nak hadapi kehidupan selepas mati. Kerana kehidupan dunia ni sementara saja. Orang yang cerdik, dia punya masa depan dia tidak limit hanya kepada dunia ni saja. Malas dia melangkaui alamul malakut, melangkaui kehidupan selepas mati. Itu masa depan dia. Dia bukan hanya fikir bagaimana aku mati nanti, rumah aku dah sedia pada anak isteri aku, ada kereta, ada kenderaan. Bukan setakat itu saja. Dia fikir bagaimana anak isteri aku juga, mereka juga boleh lepas daripada neraka Allah, boleh masuk syurga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhil jannatal faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada masuk neraka Jahannam dan dimasukkan syurga Allah, faqad faz. Inilah orang yang berjaya. Ini ta'rifan berjaya di sisi Allah dan Rasul. Berjaya itu adalah berjaya mengikut ta'rifan Allah dan Rasul. Bukan berjaya itu mengikut ta'rifan kita sendiri. Walaupun ta'rifan itu dibuat oleh cerdik pandai di kalangan kita, maka dia tak cukup pandai lagi. Kenapa? Cerdik pandai al-kayyisu di sisi Allah dan Rasul, orang yang tekan nafsu dia dan dia mengikut
dia membuat persiapan amalan untuk menghadapi hari selepas mati. Itu dia. Sambung lagi, itu orang cerdik. Orang bodoh siapa? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Dan bermula orang yang lemah, ataupun terjemah orang yang bodoh, ajizu ni, yang taksir ia. Taksir makna mengurang-ngurangkan ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya. Yang ini dia mengurangkan pada segala pekerjaan ketaatan. Mereka juga yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginannya. Dia ikut hawa nafsu dia. Nafsu dia nak A, dia ikut A. Nafsu nak B, ikut B. Nafsu nak sembang panjang sampai 3 pagi. Dia 4 orang tu, 4 orang ni dia ikut. Nafsu dia duk makan sedap-sedap sana sini, dia ikut. Nafsu apa, dia ikut saja. Tak ada masa yang dia tarik handbrake. Dia bagi menang nafsu dia semata-mata. Ini al-kayyis, orang yang lemah, orang yang bodoh, yang mengurangkan ia pada segala pekerjaan mereka, yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginan nafsunya, maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan, sehingga dia tak menegah diri dia daripada benda yang haram. Mula-mula benda yang harus dulu, kemudian merebak pergi benda yang makruh, lama-lama pergi benda yang haram. Ini orang yang bodoh, orang yang lemah. Dan dalam masa yang sama, watamanna 'ala Allahil amaniyu, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Akan segala angan-angan. Amaniyu ni bukan sekadar angan-angan, yakni cita-cita. Bertamanna 'ala Allah, dia berharap kepada Allah akan cita-cita, aku akan diampunkan. Cita-cita tu dia tinggi. Dia duduk di jalan menuju syurga Allah Ta'ala, tapi bercita-cita supaya dia dimasukkan syurga Allah Ta'ala. Tak ada usaha, tak ada kasab, tak ada ikhtiar untuk merintis jalan ketaatan menuju syurga Allah Ta'ala, tapi masih berharap, bercita-cita Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Ghafur dan sebagainya. Ini orang ajiz dipanggil. Orang yang lemah. Akan segala angan-angan. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat, berserta dia berkurang melibatkan diri dalam amalan ketaatan. Dia memperlekeh, mempermudahkan amalan ketaatan dalam masa yang sama. Dan serta mengikutnya akan keinginannya. Dalam masa yang sama dia ikut hawa nafsu dia. Ni orang lemah ni. Tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Dia tak ada buat persiapan, tiada ada bekal untuk menghadapi hari yang mana Allah Ta'ala sebut yaumut taghabun, yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana Allah tak nak tengok anak maupun harta, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang pada Allah dengan membawa sekeping hati yang sejahtera. Dia tak ada bekal, tidak ada persediaan langsung. Seolah-olah dia hidup 1000 tahun lagi. Kita hidup ni kita kena ada bekal. Nak berjalan jauh kita buat bekal. Nak berjalan tempat jauh sikit ada bekal, 1 hari kita sediakan bekal. Nak jalan jauh lagi luar negeri, kadang tu sampai sebulan. Tengok list tak siap lagi, list tu list ni. Ada persiapan. Dan tempat kita nak pergi ni jauh tuan-tuan. Hari akhirat yang mana satu hari di akhirat nanti ka'al yaumil fasanati mimma ta'udun, seperti mana 1000 hari yang kita kira ni. Dan dalam masa itu kita tak buat persiapan apa, tak ada bekalan apa. Dan sebaik-baik bekalan wa khairuz zadi taqwa, kata Quran, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Mudah Allah bagi takwa kepada kita. Baik. Tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Tak ada taubat, tak ada buat amalan ketaatan, tak ada buat kebaikan. Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunannya dan kemaafannya. Tapi cita-cita Allah Ta'ala, ampun dia, Allah Ta'ala maaf dia, bagus dah tu. Dan akan masuk syurga. Dia bercita-cita nak masuk syurga. Serta mengekalkan ia atas maksiat. Dalam masa yang sama duduk kekal atas maksiat. Tak keluar daripada maksiat. Tak keluar daripada zinanya, judinya, ribanya, rasuahnya dan sebagainya.
Duduk israr macam tu, berkekalan di atas maksiat. Dan meninggalkan ia akan taubat. Dan dia tidak ada daya usaha untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Yang mana disebut sebagai taubatan nasuha. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Jubair, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dia kata apa? Bermula kelalaian dengan Allah itu bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala. Sa'id bin Jubair kata, kelalaian ini bermula bila? Kelalaian ini bila kita berterusan di atas maksiat. Dan dalam masa yang sama mencita-cita akan rahmat Allah. Dia duduk panjang 10 tahun, 20 tahun mengekalkan dalam maksiat. Tapi berharap akan mencita-citakan rahmat, keluasan rahmat, keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Sa'id bin Jubair. Jadi itu sebenarnya duduk dalam kelalaian.